Hai semua, jom kita mulakan satu kembara yang luar biasa, kembara merentas masa. Hari ini, kita akan sama-sama selat helaian sebuah buku komik purba yang menceritakan kisah epik planet kita. Dah sedia? Kita akan cuba fahamkan jutaan tahun sejarah dalam masa beberapa minit je. Cuba bayangkan, setiap fosil yang dijumpai itu macam satu halaman dalam buku ni. Dan setiap zaman pula satu babak yang penuh dengan aksi, drama dan macam-macam perubahan. Inilah dia kisah evolusi kehidupan di bumi yang diceritakan melalui batu batan yang ada di bawah kaki kita sekarang. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Kita akan kembali ke satu masa di mana dunia nampak sangat-sangat berbeza daripada apa yang kita lihat hari ini. Baik, bab pertama dalam komik kita, Kembara Merentasi Zaman. Kita akan tengok macam mana zaman air batu ni sebenarnya bukanlah satu tempoh yang statik, beku dan tak berubah. Tak, ia sebenarnya satu siri babak yang dinamik dan penuh dengan macam-macam peristiwa. Nah, inilah dia 4 watak utama dalam garis masa kita. Kita ada Miocene, iaitu era pemanasan dan perubahan. Lepas tu, Pliocene, permulaan zaman sejuk. Kemudian, Pleistocene, kemuncak zaman gergasi. Dan akhir sekali, Holocene, zaman kita sekarang. Setiap satu ni bawa perubahan yang sangat besar pada planet kita tau. Jom kita selami era permulaan Miocene dan Pliocene. Anggaplah ini macam isu pertama dalam siri komik kita. Kat sinilah latar belakang dan watak-watak awal diperkenalkan yang menyediakan pentas untuk drama yang bakal menyusul. Okey, kita mulakan perjalanan kita 23 juta tahun yang lalu. 23, satu angka yang macam mustahil nak bayangkan kan? Tapi, kat sinilah kisah kita bermula dalam dunia yang boleh dikatakan masih dalam pembikinan. Selamat datang ke epok Miocene. Walaupun kita sebut semua ni zaman air batu, tapi kelakarnya, Miocene ni sebenarnya zaman yang agak panas. Cuba bayangkan, waktu ni benua-benua masih bergerak perlahan-lahan dan gunung ganang macam Himalaya tu baru nak terbentuk. Memang satu perubahan besar tengah berlaku. Dan mestilah hidupan pun turut berkembang. Jauh sebelum mammoth berbulu tu muncul, lautan purba dah pun meriah dengan macam-macam hidupan. Contohnya ikan Dipterus ni. Dia berenang-renang di perairan sekitar 25 juta tahun dulu. Dia ni cuma salah satu daripada jutaan spesies yang pernah wujud dan kemudiannya pupus. Masa pun berlalu dan planet kita terus berubah. Kita lompat ke hadapan ke 5 juta tahun yang lalu. Masa ni, suhu global mula menurun dan satu babak baru yang lebih sejuk dalam kisah bumi bakal bermula. Dan inilah dia, epok Pliocene. Bayangkan dunia yang makin sejuk. Lapisan ais kat kutub utara dan selatan pun mula menebal. Ia seolah-olah mengunci air laut dan mengubah landscape dengan sangat dramatik. Inilah dia permulaan sebenar kepada dunia yang dilitupi ais. Dekat lautan pula, hidupan terus beradaptasi dengan persekitaran baru ni. Makhluk macam coiled cephalopod ni adalah bukti kepelbagaian hidupan yang ada dalam lautan yang makin sejuk sekitar 5.2 juta tahun yang lalu. Mereka ni semua sebahagian daripada satu ekosistem yang sentiasa berubah-ubah. Sekarang, kita dah sampai ke babak kemuncak dalam saga zaman air batu, zaman Pleistocene. Inilah era yang kita selalu bayangkan tu. Dunia yang dilitupi ais dan daratan dikuasai oleh gergasi-gergasi yang sangat menakjubkan. Bersiap sedia untuk jumpa dengan superstar zaman air batu. Ada mammoth berbulu yang gagah, harimau bertaring lengkung yang menggerunkan dan juga sloth darat gergasi. Mereka lah watak-watak utama dalam epik prasejarah ni. Garis masa hidupan dekat bumi ni, ya ampun, panjang sangat. Kalau kita undur masa ke 2 juta tahun dulu, kita akan jumpa planet ni dah jadi rumah kepada pelbagai makhluk hebat, termasuklah dinosaur macam Stegosaurus, walaupun sebenarnya dia wujud jauh lebih awal. Tapi dalam era Pleistocene ni, ekosistemnya didominasi oleh jenis gergasi yang berbeza. Tapi macam semua babak yang hebat, ia mesti akan berakhir. Bila iklim berubah sekali lagi, dengan kitaran zaman ais yang datang dan pergi, ia telah membuka laluan untuk gelombang terakhir makhluk-makhluk ikonik Pleistocene sebelum tirai zaman ini dilabuhkan. Menjelang penghujung zaman air batu, lebih kurang 12,000 tahun yang lalu, landscape bumi dah pun menyaksikan pelbagai hidupan datang dan pergi. Kuda purba macam Hyracotherium dan gajah primitif seperti Dinotherium adalah sebahagian daripada salah-sila evolusi yang sangat panjang yang akhirnya membawa kepada dunia yang kita kenali hari ini.
Akhirnya, perjalanan kita ini membawa kita pulang ke rumah, ke zaman kita sendiri. Bab terakhir dalam garis masa ini, epok Holosen, adalah bab yang sedang kita tulis sekarang yang menghubungkan kita secara terus kepada sejarah purba yang sangat luar biasa ni. Inilah dia, epok Holocene, zaman kita. Ia bermula kira-kira 10,000 tahun yang lalu, lepas zaman glasier besar yang terakhir berakhir. Bila ais ini berundur, ia membuka satu dunia yang baru, membolehkan hutan berkembang, sungai mengalir, dan yang paling penting, ia membuka jalan untuk kebangkitan tamadun manusia. Jadi, jom kita imbas balik sekejap perjalanan epik kita ni. Mula dari hidupan laut purba macam trilobite, sampailah ke era